gambar. Masih jangan lama-lama pegang, tahu? Masih tengok apa ada dalam gambar. Apa yang awak nampak dalam gambar tu? Kasih saya seorang ibu bapa. Seorang. Suka anak. Dia anak. Keluarga. Jadi, Bagaimana kasih saya? Cium anak. Kasih sayang. Kasih sayang terhadap anak ke mak. Bukan terbalik. Menyemai. keluarga yang harmoni. Keluarga yang bahagia. Keluarga nombor. Keluarga. Dalam gambar ni awak tengok, dalam ni ada macam ayah, ibu dengan peluang anak dia ke? Kalau awak, apa perasaan awak? Gembira. Betul dengan mak dan ayah. Tenang. Kasih sayang. Gembira. Bangga. Jadi, Yang bermain. pada hari ini kita akan belajar tentang Menyemai saya. kasih sayang. Kasih sayang. Kasih sayang dalam bidang apa? Ha? Akhlak Islamiah. Betul? Betul. Buku surat? Buku surat 191. Menyemai kasih tuan saya. Dah buka kan? Dah. Saya nak kalau tengok dekat dalam buku tu 6.6.1 apa tulis? Mahabbah. Mahabbah tu apa? Mahabbah tu kasih sayang. Kasih sayang tu mahabbah. Okey, yang sama. Cuba kamu semua baca ramai-ramai. Kasih sayang dari segi bahasa. Istilah? Baik. Maksudnya, kalau awak semua ada keinginan nak buat sesuatu perkara atau sesuatu benda yang baik, itu dipanggil mahabbah. Kalau awak semua ada keinginan untuk membuat sesuatu yang baik, itu dipanggil mahabbah. Okey. Kemudian dalil nakli kasih sayang. Ada berapa tu? Ada 3. Ada 3 kan? Okey, yang pertama saya baca, awak ikut. Ayat Quran boleh? Boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul muhsinin. Maksudnya? Yang kedua, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Maksudnya?
bertegas terhadap orang kafir, musuh Islam, dan berkasih sayang sesama sendiri umat Islam. Apa yang nak disampaikan daripada ayat? Tak tahu. Dia kata Okey. Maksudnya orang Islam okey. kena bertegas dengan orang kafir. Okey. Siapa yang tegas? Umat Islam. Umat Islam. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni pendirian dia tegas terhadap orang kafir, iaitu musuh Islam. Dan Berkasih sayang dengan umat Islam. dia berkasih sayang antara satu sama lain. Islam, yang Islam. Yang ketiga, la yu'minu ahadukum La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Maksudnya tidak sempurna seorang jika dia kasih kepada saudaranya sebagaimana dia mengasihi dirinya sendiri. maksudnya. Dan pada hadis tu nak sampaikan tentang apa? Tentang keimanan seorang. Okey. Terhadap kasih sayang. Betul lagi? Lagi? Maksudnya nak menandakan sempurnanya iman seseorang itu adalah dia kasih kepada saudaranya sendiri sebagaimana dia kasih terhadap diri dia sendiri. Ada yang menzalimi kawan dia? Ada yang pernah menzalimi kawan dia? Okey, apa tak? Dapat menaikkan tidak menunaikan solat. Apa? Dia cakap tidak menunaikan solat. Tidak menunaikan solat. Okey. Okey lah. Tidak menunaikan solat. Okey. Tak tahu dia cakap. Dia cakap Ustaz. Dia cakap saya. Tak. Dia cakap Dia cakap tidak menunaikan solat adalah masuk api neraka. Betul. Betul lah. betul lah. Dia sudah cakap. Di mana? Betul lah kan? Ha? Menzalimi awak menyakiti dia. Betul. Dari segi mental atau fizikal? Sama. Dia pukul pun tak. Okay, nak buat. Hari ni saya nak buat game. Bukan game lah, ini game lah. Saya nak awak semua saya nak awak semua duduk dalam 5 kumpulan. 3 lelaki, 3 kumpulan perempuan, 2 kumpulan lelaki. 3 kumpulan perempuan, 2 kumpulan lelaki. Boleh? Okey. Ya. Dah ada. Mana kumpulan 1? Kumpulan 1. 1. Tak tahu.
Dua. Dua. Sekejap, mengenai. Tak, kita. Kau gabung dengan lelaki, kau gabung dengan perempuan. Lelaki. Apa pilih lah mana first? Dah penuh. Tak ada, tak kisah. Yang penting tu bulan je lah. Awak bulan mana? Awak? Bulan mana? Di sini dah. Bulan 3 sini. Mama nak pusing. Bulan 3 situ. Bulan 4. Bulan lah, satu bulan yang berapa orang tu? Yang penting 5 bulan. Dah belum? Dah. Dah belum? Okey, untuk aktiviti ni arahannya adalah dengarkan tak faham. Arahannya awak buka muka surat 192. Apa yang ada dalam buku? Maksud kata kasih sayang. Arahannya awak buat satu pertemuan. Setiap sesi untuk pertemuan tu awak keluarkan tentang contoh sifat mahabbah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Awak keluarkan berapa banyak yang awak jumpa. Kemudian setelah 10 minit, setelah 5 minit, awak perlu bentang dan share dengan rakan-rakan awak. Bentang dekat tempat masing-masing ni, tak payah depan. Boleh? Okey, siapa nak bentang dulu? Perempuan dulu, perempuan. Lady first. Ada perempuan dan kedua. Lady first dulu. Pandai tak? Itu lagi. Bila apa? Perempuan dulu. Baru dia. Cepat. Diam, kawan awak nak bentang. Saya Rasul kepada kancah tidak Rasul menyayangi anak tidak sebenarnya. Sebab terpuji Rasul wajib mengikuti. Baik Rasul mengucap suci ke saya. Apa yang dilakukan Rasul itu ajaran. Menyayangi binatang juga jumaran Nabi. Marilah kita semua ikuti sunnah Nabi. Dah. Tepuk tangan. Kumpulan yang seterusnya. Bulan awak lah. Ini dah baca pilih ni suami. Diam. Diam. Bentangkan kawan awak, bukan bentangkan saya. Aduh.
Aduh, tak ada nak. Saya rasa kepada Khadijah tidak Terperi. terperi. Rasul mengucap cucu saya. Rasul menyayangi anak tidak berbelah bagi. Menyayangi binatang juga berbahagia. Memelihara kucing dipandang tinggi. Dah. Selama Dia ni Roli. Kau ni. Kami ni. Dah kau. Oh. Menyamai kasih menyuai sayang. Sayang Rasul kepada Khadijah tidak terperi. Bagi yang koyak dijahitnya ini, sifat terpuji Rasul wajib diikuti. Yang kedua, Rasul mengucap itu tersayang. Mengucap. Mengucap. Rasulullah mengucap itu tersayang. Ditanyanya sahabat yang tidak berbuat demikian, sumbernya mana yaum apa yang dilakukan Rasul itu ajaran. Kunjungi hormat. Itu saya semua ke kok? Cakap saya semua dapat tak? Aduh, cakap saya semua kalau sudah tu. Melawak kakak. Ya. Cepat. Assalamualaikum. Satu kalam. Ya. Sekarang akan mencatat kerja seperti saya buat. Kita menyayangi ibu bapa, adik-beradik, kerabat dan mereka. Rasulullah SAW tidak pernah menyukai istrinya. Dan Rasulullah mengucap cucu saya. Dan Rasulullah tidak berbelah bahagi tentang kasih sayang. Last kumpulan. Sifat kasih sayang Rasulullah. Rasulullah memiliki cucu sayang. Diam, saya tak dengar. Ulang kakak. Kawan awak bersih. Sorry. Rasulullah mengucap cucunya tersayang, membantu istrinya sendiri. Rasulullah menyayangi semua binatang. Rasulullah menyayangi sahabat dan saudara-saudaranya dengan memberikan doa. Rasulullah menyayangi anak tidak berbelah bagi. Okey, ada satu lagi tugasan. Oh, Okey. Dah diam, fokus. Arahannya daripada apa yang kawan-kawan awak bentang tadi, saya nak awak bagikan contoh
satu contoh. Macam mana berdasarkan sifat mahabbah Rasulullah tu awak nak amalkan dalam kehidupan sehari? Macam mana awak nak aplikasikan sifat contoh Rasulullah tu dalam kehidupan awak sehari? 2 minit. Sekarang arahan dia daripada isi yang kawan-kawan awak bentang tadi, macam mana awak nak aplikasikan sifat contoh Rasulullah tu dalam kehidupan seharian awak? Tak kisah. Yang awak rasa itu. Tak kisah berapa banyak. Yang penting siap dalam masa 5 minit. Sifat contoh awak dengan sayang. Tak kisah. Dua buku boleh. Sama ada nak isi dalam buku ataupun dua buku. Kita boleh isi satu Cepat, kosong lagi. Tiga minit lagi. Satu ni. Tak ada. Tulis ni. Mesti yang lebih kita. Allah. Dua minit lagi.
Dia Nabi kok yang semua orang yang dia menyanyi anak yatim. Aduh, oh. Menjarahi kubur yang dalam. Dah, berhenti. Berhenti menulis. Diam. Diam. Dah. Berapa? Doakan kesejahteraan ahli keluarga, rakan-rakan dan orang sekeliling. Selepas oleh lepas tu tidak menyusahkan orang sekeliling. Sekiranya hendak membuat sesuatu. So, salaman dan memeluk ibu bapa sebelum keluar rumah. Menyayangi ahli keluarga, rakan-rakan Taiwan dan tujuan ahli sekitar. Membantu orang yang membantu usahaan. Okey, terima kasih. Tidak meninggalkan solat. 5. Derma kepada anak yatim. 6. Menegur kawan agar tidak melakukan demikian. Apa yang dimaksudkan demikian? Demikian apa? Demikian untuk tidak membuat dosa. Gaduh. Mantap. Buat dah sampai sini kita tak dengar dah. Dengar.
Bagus. Matahari petang ni. Cepat Mata. Berdiri di atas saya. Cepat. Yang pertama adalah sayang kepada haiwan. Kedua adalah mengikuti amalan atau sunat Nabi. Ketiga, bersedekah. Yang keempat, bagi kasih sayang tanpa rasa terhadap anak-anak. Kelima, sayang kepada isteri. Kedua, sayang selama umat isteri. Apa? Ketiga adalah sayang sesama sendiri, iaitu umat Islam. Tujuh, menyayangi anak yang tinggal. Menyayangi anak yang tinggal. Derma kepada anak yang tinggal. Okey. Untuk yang penghabisan, saya nak bagi. Okey. Betul? Saya nak bagi quiz. Quiz. Pulang logam belum Baik, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Betul lah. Contoh kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari. Bersedekah. Kedua, memelihara kucing. Tiga, menyayangi binatang. Terakhir, tidak memiliki kasih sayang terhadap seorang. Okey. So untuk quiz soalannya adalah semua keluarkan buku latihan. Cepat. Cepat. Jom cepat masing-masing. Dah sedia ke belum? Nampak dah sedia pun? Dah. Mana buku latihan? Buku latihan. Soalan yang pertama adalah saya cakap awak tulis. Soalan yang pertama adalah tajuk soalan. Tajuk dia soalan kuis. Tajuk dia soalan kuis tadi ni. Soalan kuis mahabbah. Mahabbah, M-A-S-A-B-B-A-H. Mahabbah, ini dia tak tahu. M-A-H-A B-B-A-H. Mahabbah. Bau.
Soalan yang pertama. Apakah maksud mahabbah dari segi bahasa? Nanti saya. Apa? Apakah maksud mahabbah dari segi bahasa? Tanda soal. A. Belas kasihan. Apakah maksud? Apakah maksud mahabbah dari segi bahasa? A. Belas kasihan. Belas. Belas kasihan. Sabar lu. B. Sabar. Belas kasihan. B. Kasih sayang. Kasih sayang. Kasih. Kasih sayang. C. Tolong menolong. Ya Allah, Fanny. Green. D. Hormat menghormati. Hormat menghormati. Tolong. Dah. Dah. Soalan yang kedua. Dua. Manakah Manakah rumah saya? antara berikut merupakan apa? Contoh sifat mahabbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakah? Sifat mahabbah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Okey tak? Manakah antara Terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ulang balik. Manakah antara berikut merupakan contoh sifat mahabbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mendahului perintah Allah. Mendahului perintah Allah. B. Menziarahi jiran tetangga. C. Memenuhi undangan rakan. D. Memberi hadiah kepada keluarga. Yang mana? C. Memenuhi undangan rakan. Beri hadiah kepada keluarga. D. Memberi hadiah kepada keluarga. Esok saya nak cek. Okay.